rasa macam hidup I ni tak tenang. Semua orang pandang I macam I perempuan paling sedih, paling malang dalam dunia ni. Macamlah diorang tak pernah putus cinta. Macamlah mak diorang tak pernah putus cinta. Macamlah you. Macamlah you tak pernah putus cinta. Okay, fine. You dikecualikan. Tapi you faham kan? I buka TikTok, orang buat video pasal I. Instagram tak payah cakap lah. Diorang komen kat gambar-gambar I. Calm down, sis. Bercinta dengan selebriti pujaan ramai memang macam tu, babe. Pernah bercinta. Okay. I tak cakap lagi pasal makcik-makcik gaya dekat office I tu. I tahu tak, diorang selama ni diorang tak pernah kisah pasal I. Tak pernah cakap pun. Terselisih bahu. Tak pernah tegur pun. Tapi sekarang terlebih caring, you tahu tak? Okay. You really need to calm down. Benda-benda viral macam ni, kejap je. Sebulan dua, orang lupalah tu. So, I kena hadap dia untuk 60 hari? Usually, I tak suka artis saya buat kontroversi. But this one, I'm quite happy because you dah announce pada everybody yang you dah break up dengan that girl. She wasn't right for you anyway. Well, now everybody, every media is talking about you. Good. Jadi sekarang I tengah fikir apa yang kita kena buat our next move. Next move dia adalah you bagi I time rest daripada media. I penat tau. No. You jangan lupa ya, you dah trigger orang untuk benci you. You know, sepertinya, you sekarang ni orang ingat you curang dengan orang yang sayang you because of you dah senang. Takkan you nak jadi macam Bantes lah. Well, now kita kena buat damage control. I don't care. I dengan lain kot. You pernah dengar tak pasal cancel culture? You rasa I tak pernah ke nak build brand Hak Suhal? Takkan you nak biarkan dia macam tu saja? No way. You tahu kan? Big brands tak suka artis dia orang buat kontroversi. So you nak ke kalau all the endorsement tarik balik all the contract dengan you? So, Hak Zuhal hancur macam tu saja? Suka!